Sayang, kenapa ni? Jangan cry. Bapa telefon Mi tapi Bapa tak datang. Bapa kan ada work, sayang. Bapa tak sayang warna. Bapa tak suka warna. Siapa cakap Papa tak sayang? Kan Mama dengan Tok Mama ada. Tak lama. Alah. Tempat orang lain bekerja. Orang datang je. Sorry, babe. Baby dah okey ke? Okey sikit. Mesti ambil tidur kat sini mesti tak selesa kan? It's okay. Janji baby sihat. Tak apalah kalau Bi nak balik, Bi baliklah. Tapi baby dah okey ke? You sure? Ya, I'm okey. Walaupun tak okey tapi perlahan mengalah. Thank you, baby. You faham I. I balik dulu, okay? Apa message I. Okay, I will. Okay. Take care. Okay. Bye. Bi, Yeah, baby. salam. Okey dah. Rehat. Bye. Tutup mata dulu. Bye, baby. Puas hati aku. It's okay. Amma will be mine forever. Assalamualaikum. Haila. Waalaikumsalam. Masuklah, Kak. Pintu pun tak kunci. Haring ke? Ni, Kakak ada bawa cucu. Ish. Terima kasih, Kak. Kak ni macam tahu je Haila tengah lapar. Haila macam mana? Dapat kerja? Dapat tu dapat, Kak. Tapi itulah satu hal pula. Jauh. Kalau jauh tak payahlah, Haila. Ish, tak bolehlah, Kak. Haila bosan tu duduk rumah ni. Apa kata akak pun kerja juga? Abang tu bukannya selalu ada kat rumah pun. Asyik sibuk je manjang. Lepas tu kerja dia nak salahkan kita sebab kita tak ada anak. Haila ni masih marah lagi ke dengan abang? Sampai bila nak macam ni? Dah lah tu. Tak apalah, Kak. Biar masa yang menentukan segalanya. Yang penting sekarang ni, masa Haila nak makan ni. Akak punya cucu ni. Tak betul. Ini kalau berniaga kat depan jadi ni, Kak. Haila berniaga lah. Sementara nak dapat kerja. Buka payung, buka meja, semua jual cucu ni. Yang tu boleh. Masak memang tak boleh. Masak akak kena masak. Kalau dah masak, mau hangus ni. Makan lah kali. Ya. Sayang tak tidur lagi ke? Pergi mana lah? Baru sekarang nak balik? Kenapa? Abang bukan buat Dini je kecewa Warna sekali tau. Menangis-nangis budak tu. Tanya mana papa dia. Abang minta maaf. Abang tak sangka yang meeting abang tu habis sampai ke lewat malam. Wah. Lebihkan kerja daripada family sendiri. Sayang, bukan macam tu. Sayang kan tahu abang buat semua ni untuk keluarga. Penatlah dengar alasan yang sama. Sikit-sikit benda yang sama. Orang lain pun ada kerja tau. Ada je masa untuk family. Okey, sayang. Abang minta maaf.
Minta maaf? Tak. Abang bukan minta maaf dekat Dini. Minta maaf dekat Wana. Pergi pujuk anak-anak. Dini tak peduli. Abang pergi bilik Wana, bilik Mukri, pujuk dia orang. Okey, sayang. Dini dah tak kenal siapa abang. Abang minta maaf, sayang. Maafkan abang. Minta maaf je lah keluar dari mulut kau. Sayang, Papa tahu Papa salah. Papa tersepit. Tersepit sangat, sayang. Papa janji dengan Wana, Papa akan betulkan balik keadaannya. Cari makan ke? Lapar lah tu. Apa tukang mangga pula ni? Lah, baby boleh cakap ke? Ingatkan bisu. Nak pergi mana? Orang nak keluar. Nak kerja. Kerja? Sorry, abang tak izinkan. Orang duduk rumah ni bukan ada buat apa pun. Bukannya dah anak pun. Kak Anis pun tak kerja. Itu Kak Anis. Yang ni Haila. Tak sama tau. Sekarang ni abang izinkan ke? Abang tak izinkan ke? Haila nak kerja juga. Oh, jadi sekarang ni Ella nak lawan abang? Ha? Nak jadi isteri derhaka yang tak dapat cium bau syurga macam tu? Haila bukan nak melawan abang. Haila tak kira lah. Sekarang ni Haila nak kerja juga. Abang tahu tak sekarang ni benda ni semua jadi bukan sebab Haila tau. Tapi sebab abang. Abang tu punca dia. Dah, abang datang kunci ni. Sebelum roboh kat bagai ni, bagi kunci cepat. Cepatlah! Wan, kau kenapa ni? Ha? Resah. Serabut je aku tengok. Okey tak? Aku okey. Aku tak okey. Ha? Aku tengah tak okey. Aku susah nak cakap. Tak. Okey. Chill. Relax. Benda boleh. Slow down, please. Okey. Kalau kau susah sangat nak cakap, kau ambil kertas, kau tulis. Tak tulis, kau lukis pun tak apa. Aku boleh tahu apa yang kau nak sampaikan dekat aku. Boleh aku percayakan kau? Boleh kau simpan rahsia apa yang aku nak cakap dengan kau ni? Boleh? Rahsia Berat sangat kau ni, macam FBI pula dah ni. Bro. Aku kenal kau dah berapa lama? Pernahkah aku bocorkan rahsia kau sebelum ni? Tak pernah kan? Relax lah, you can trust me bro. Apa dia? Apa masalah dia ni? Cerita kat aku. Okey, sebenarnya aku dah kahwin lain. Hah? Perlahan sikit. Ya, memang aku dah kahwin lain dengan Farah. Farah mana ni? Anak bos aku. Aku sendiri pun tak tahu macam mana benda ni boleh jadi. Aku sendiri pun terkejut. Ya Allah, kau dah gila ke apa ni? Ha?
Ni mesti Adini tak tahu lagi benda ni kan? Tolong Faiz, aku merayu jangan bagi tahu Dini sebab tu aku share dengan kau. Aku tak tahu nak share dengan siapa. Kau... Ni. Apa benda yang diorang borakkan tu? Aku rasa Ahmad dah lain. Maksud kau? Aku tak tahu nak cakap macam mana tapi kau faham tak insting seorang isteri? Aku rasa Amma sorok something dari aku. Apa benda yang dah merasuk kau ni, ha? Sebab aku cintakan Farah. Sebab cinta. Habis tu Adini apa? Bukan cinta? Faiz, tak salah pun kan lelaki boleh kahwin lebih. Tapi bukan dengan cara kau sakitkan hati Adini. Ya, aku tahu aku buat salah. Tapi tolong aku merayu dengan kau. Jangan bagi tahu Dini. Tolonglah aku merayu dengan kau. Tolong Faiz, tolong. Kau nak aku rahsiakan benda ni sampai bila? Ha? Kau ingat Adini takkan tahu benda ni sampai Satu bila? hari nanti aku sendiri akan cakap dengan dia. Aku akan bagi tahu dengan dia. Cuma bukan sekarang, masih tak sesuai. Faiz, aku tahu kau marah, kau terkejut dengan aku. Ya, memang aku marah. Aku yang tahu benda ni pun boleh marah. Kau tak fikir ke apa yang Dini rasa? Dia yang lalu benda ni, kau tahu tak? Apa kau fikir sebelum kau buat keputusan ni? Kau tak guna otak kau ke apa? Okey, kau boleh cakap apa je kau nak cakap pada aku. Aku terima. Tapi sekarang ni, cover aku. Aku dah tunjuk kau gambar kan ni? Kucing tu kan? Ya. Kucing tu? Kucing tu orang panggil dia Reza Rosli. Betul. Ya, baiklah tu kan. Kau ni kan, Ma. Kau ni memang... Ish. Ya Allah, kesiannya kau, Dini. Jelasnya cerita engkau putar-putar. Faiz, kau okey tak? Kenapa kau macam lain? Bukan nak ubat ke apa? Sakit kot. Kau... Tak ya. Aku okey je. Okey, tak ada apa-apa pun. Dini, kau okey tak? Okeylah, kenapa tak okey pula? Oh tak, maksud aku ni nak pinjam Amal kejap nak pergi reunion tu. Pergilah. Aku tak pernah larang Amal ni nak keluar. Pergilah. Kejap je sayang. Cuti lagi? Habis tu siapa nak handle projek kita ni? Jangan ingat dia kahwin dengan anak bos, dia boleh lepas tangan macam tu je. Habis tu nak buat macam mana? Kau pun tahu kan, Cik Farah tu mesti backup dia punya. Yang tak betul tu tetaplah tak betul. Takkan kita nak normalisasikan semua benda dalam company ni. Kalau macam tu, Di, kau sendirilah cakap dengan Cik Farah tu. Thank you, Faiz. Aku tak tahulah kenapa kau nak kena libatkan aku sekali dalam penipuan kau ni. Serius aku cakap, Mak. Aku tak suka benda ni. Faiz, aku janji dengan kau, aku akan settlekan semua ni. Aku pergi dulu. Kenapalah aku nak kena libatkan aku sekali, Mak? Hari ni okey? Dini marah, I. Kenapa? Sebab I dah janji dengan Wana nak pergi konsert sekolah Wana semalam. Lah, Bi. Kalau I jadi dia pun I marah juga. But I'm sorry, okay? Pasal I pula, you kena marah. Baby, kenapa you cakap macam tu? Bukan salah you pun. You tak minta pun nak sakit macam ni. Doktor cakap apa? Dah okey? Doktor cakap I dah boleh balik. Betul ni? Allah, Alhamdulillah. Papa balik daripada Australia bila? Next week. You temankan I? I akan kena pergi pangku untuk projek kita, baby. Okay, then I boleh teman you pergi pangku. Betul ni? Betul? Betul. Okey, boleh. I lagi suka you ada. Okay. You jangan sakit lagi tau. You sakit, ni yang menderita. Risau. Risau. Right.
Terima kasih. Baby, I suapkan you, okey? Tak nak. Kenapa tak nak ni? Cakap. Nah. Beri kunci pintu. Kunci pintu kenapa? Nak makan je. You kidding me? Okey. Okey. Dah tutup. Mama, Ya. Papa tu asyik busy je. Papa kerja apa? Kenapa Mukri tanya? Papa orang lain pun kerja. Tapi Papa kita orang asyik tak ada kat rumah je. Betul? Hai. Apa tu? Mukri marah Papa ke? Macam mana marah Papa? Kesian Papa. Tak apa, nanti Tok Ma pesan dekat Papa. Lepas ni, Papa jangan kerja banyak sangat. Ya, supaya Papa ada masa untuk cucu-cucu Tok Ma. Boleh pergi jalan-jalan, boleh pergi kedai buku, boleh main-main sama-sama. Okey tak? Papa saya cakap. Papa cakap sama ya. Papa cakap pelan-pelan. Ya. Mama yakin Mama ada buat sesuatu. Dan Mama yakin Mama sembunyikan daripada Mama dengan hari ini. Ni anak Papa dah lewat malam ni, kenapa tak tidur lagi ni? Tunggu Papa lah. Hai, tunggu Papa. Ni macam tahu-tahu je Papa ada surprise. Ini untuk Ana, ini untuk Mukri. Okey, sama-sama sayang. Go play. Yelah. Tok anak-anak je, mamanya tak ada. Alah, isteri abang ni mengajuk. Sayang, abang betul-betul abang terlupa, sayang. Abang terlupa. Sorry. Surprise. Kenapa satu je? Cukuplah satu. Ada yang satu untuk Amai Rami. Okeylah, ni. Abang nak naik dulu, mandi. Dah kepam nak bau. Nak. Tapi... kejap. Kenapa? Kenapa, sayang? Kenapa butang salah ni? Hah? Tadi sayang, abang pergi main badminton dengan Faiz. Abang pinjam t-shirt dia. Dah habis main badminton, abang siap-siap tadi kelang kabut. Abang tak perasan macam ni. Kejap. Allahu Akbar. Maknanya tadi abang pergi shopping, present saya dengan anak-anak. Maknanya abang memang macam ni lah tadi. Allah, saya malunya abang. Saya orang tengok abang macam ni. Ini kenapa ni? Memanglah kepam busuk. Sayang, macam mana orang tengok abang? Malu abang macam ni, sayang. Yelah kot. Tapi elok lega kan? Betul tak? Handsome lagi. Abang boleh jadi influencer. Trendsetter apa ni? Ya, betul. Siapa yang cakap dia betul ke? Okey. Abang tak perasan tak? Saya jangan gelakkan abang. Jangan gelakkan abang. Jangan gelakkan abang. Tu muka nak gelak tu. Muka menipu tu. Ha? Jahat lah dia ni. Aku tak peduli kau siapa. Ni sekarang ni. Ni. Apa cerita? Ni apa hal ni? Apa hal? Kau tengok projek ni. Kau tengok dalam ni banyak sangat salah. Orang lain pun kahwin juga tapi tak adalah buat kerja teruk macam kau. Aku boleh semak balik kan? Baru sekarang nak semak. Kau ni tahu buat kerja ke tak ada buat kerja? Yang kau nak marah-marah aku ni kenapa? Ha? Company ni company isteri aku. Aku ulang sekali lagi, company isteri aku. Kau tu bawah kaki aku. Apa hal ni? Farah.
kau bagi tahu suami kau ni, kalau nak buat kerja betul-betul. Jangan nak jahanamkan company orang. Kau jaga sikit mulut kau Kau tengah cakap dengan suami aku tau. Have some respect Farah, ini soal kerja, bukan soal pribadi. Yes, company ni nak rugi ke, nak bankrupt ke? So what? This is my company. Fine, company kau. Go and settle your work now. Cik pasal pula. Yeah, you okay? No. It's okay, I'm fine, sayang. Sayang? Buat air hari ni No, okay, no, baby. No. Hey, no, bukan tu. Baby, I tengah serabut sekarang ni. I nak cakap thank you. You backup I. Of course lah, I backup you. You suami I kena jaga maruah you. That's why I sayang you. Sangat. Sayangnya juga. Thank you, baby. Lah. Tunggu sekejap. Abang nak cakap sikit. Sofa tak payahlah duduk kat lantai. Tadi abang cakap duduk je. Abang tak cakap kan duduk sini ke, duduk atas sofa ke. Kan nanti tiba-tiba Haila pergi duduk kat atas sofa Abang Mandai. Kena tuduh pula. Inilah isteri derhaka. Okey. Mari. Baby, duduk kat sofa. Mari. Dah berminggu dah kita macam ni. Abang penat lah. Abang nak cakap apa sebenarnya? Abang nak cakap, abang izinkan baby bekerja. Tapi baby ego betul lah. Tak nak minta maaf semua. Habis tu, yang abang tampar ni, macam mana? Nak kira macam mana pula? Itu benda lama kot. Dah lama abang cakap. Abang, luka kat hati ni yang terguris ni masih rasa tau. Yelah. Abang tahu masalah tapi Ella pun satu. Tak baik tau buat abang macam ni. Ella buat apa? Tengok. Ella sendiri pun tak sedar. Ella tahu tak? Ella buat abang macam tak wujud langsung tau. Buat bodoh. Tak cakap apa-apa. Tak layan abang. Tak baik tau. Dosa tau. Abang ni pun satulah. Abang dah tahu yang Haila ni tengah merajuk. Abang pujuk je lah. Perempuan ni simple je tau. Nak kena pujuk. Itu je. Itu pun susah. Baby? Baby isteri. Abang suami. Isteri yang patut pujuk dulu. Okey, sorry. Okey, abang minta maaf. Abang minta maaf, okey? Baby dengarlah apa abang nak cerita ni dulu, okey? Abang minta maaf, tapi kalau abang cerita pun mesti Ella tak percaya. Abang minta maaf sebab abang naik tangan kat Ella. Abang tak berniat pun nak macam tu. Percayalah. Pada masa tu, memang abang marah. Tapi Ella pun tahu kan setiap kali bila abang nampak muka Ella, abang cair teruk. Ella ni satu perfection daripada Allah untuk abang tahu. Takkanlah abang nak cerita dengan Ella. Abang angkat tangan masa tu sebab sibuk betul ada lalat lalu. Abang nak tepis lalat tu tapi abang tertampar muka Ella. Abang rasa bersalah sangat tau. Mesti Ella tak percaya kan? Tapi hakikatnya itulah. Habis tu sekarang ni? Sekarang ni Ella tak nak minta maaf dengan abang pula ke? Okeylah. Ni pun sebab Ella nampak effort abang tau ni duduk macam ni ni. Tapi ingat, jangan buat lagi. Kalau abang buat lagi, siaplah abang. Abang pula yang berbirak muka tu. Okeylah. Minta maaf. Ella tahu. Ada selalu buat abang marah. Kan? Selalu tinggi suara dengan abang. Minta maaf tau.
Sama air raya. Jangan buat lagi. Dah lah. Baby pergi mandilah. Baby pergi mandi. Abang masuk bilik. Pakai bedak tebal-tebal. Wafdi, Yes, Puan Farah. aku tak suka cara kau cakap dengan Amar tadi. Farah, kau ingat ni personal ke apa? Memang betul aku cakap dia tak boleh buat kerja. Tapi kau boleh buat kerja tu kan? Kau ingat aku kuli dia ke apa? Memanglah kau bukan kuli dia, tapi kau kuli aku. Kau kerja dengan aku kan? Kau kena ingat tau, dia tu suami aku. Aku tak faham lah dengan kau ni. Ya, aku tahu dia suami kau. Aku tak nafikan. Okey dah? Okey. Tak apa, aku nak tengok. Sampai bila kau boleh tahan? Let me tell you one thing. Aku akan bertahan dan aku akan make sure Amar akan jadi hak milik aku seorang. Faham? Baju ni yang salah butang tu kan? Kejap. Kenapa? Kenapa, sayang? Bau ni bukan perfume aku ni. Ini kenapa ni? Yang malah kepam musuh. Abang tak perasan dah saya jangan gelakkan abang. Jangan gelakkan abang. Jangan gelakkan abang. Tu muka nak gelakkan abang begitu. Jahat dah dia. Tak pernah-pernah ada salah butang baju. Aku rasa Amar tipu aku. So kau nak cakap Amar curang? Aku... Entahlah, Lin. Apa kata kau try ajak dia pergi cuti? Ada lagi ya? Cuti? Yelah, kalau dia ada orang lain, confirm dia akan bagi macam-macam alasan. Kalau dia relax je, maksudnya tak ada orang lain lah kan? Dia okey je nak pergi dengan kau bercuti berapa hari pun tak apa. Kau sengaja je nak sakitkan hati aku kan, perempuan? Sabar. Sabar, Farah, sabar. Jangan marah. Kau rasa patut tak aku confront dia? Aku tanya dia. Ha? Boleh? Boleh je kalau kau nak bincang. Tapi tolong tolak Wana. Jangan sampai gaduh pula. Pergi dekat mama kejap. Tak adalah. Jangan laju sayang. Allah. Sayang okey. Betul ke dia okey? Happy tak? Happy muka tak macam tu. Kenapa dia sayang? Cakap dengan abang. Kenapa? Apa dia? Sebab apa? Abang ada orang lain ke? Kenapa muka abang berubah? Jadi betul lah apa selama ni dia rasa? Ya, memang sebenarnya abang dah ada orang lain, sayang. Siapa?
Siapa? Wana. Orang tanya betul-betul dia main-main. Takkan pernah ada orang lain selain sayang dari hidup abang. Ya kan? Ya, betul. Kalau ada orang lain, dia bagi rambut ini kat muka abang. Dia abang punya hidung bersih-bersih nanti. Dengar kau? Betul, sayang. Takkan pernah ada orang lain selain sayang dari hidup abang. Ikhlas jujur daripada hati abang. Ini hati tu kat sini kan? Minta ambil gambar lah. Madu, konten lagi. Konten lah. Smile. Abang tak boleh kat mata, sayang. Kenapa abang tak tengok? Abang dah sepet lagi. Siap dah. Thank you so much. Thank you. Mukri, makan sayur tu. Hai, Amma. Allah, Cik Farah. Cik Farah macam mana boleh ada dekat sini? Sayang, ni kan bos abang, Cik Farah. Ingat tak dulu? Masa sayang pernah teman abang pergi company event dulu. Anniversary event company. Oh, yang tu. Ya. Ingat. Cik Farah, hello. Kecil dunia ni. Hello. You guys holiday? Holiday. Bawa budak-budak ni jalan-jalan. Comelnya. Hello. Wana, Mukri. Say hello to auntie. Nama apa ni? Yang ni Wana, yang tu Mukri. Wana Mukri. Come join us. Makan sekali, Mah. Oh, boleh ke I join sekali? Ya, please boss. Boleh, please. Okay, I join sekali lah. Yes. Tak adalah, I gurau je. I ada kerja dah kena buat. It's okay, you guys have fun. Take care, okay? Okay. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye, Ma. Yeah. Bye, boss. What a small world, boss. Abang kenapa ni? Abang okey. Kenapa tak okey pula? Sayang tu okey ke? Tanya abang tiba-tiba okey ke tak okey? Abang okey. I'm totally fine. Sayang, ni lepas ni sayang ada nak pergi mana-mana tak? Fikir nak bawa budak-budak ni jalan-jalan. Boleh sangat. Tapi abang nak kena pergi balik bilik kejap. Sebab abang nak buat kerja saya. Nak kena balas email klien tunggu semalam. Diorang push abang. Abang rasa bersalah sangat. Reply pakai phone je lah. Tak boleh. Dalam phone dokumen semua dalam laptop saya. Kejap je kalau sempat, abang sampai ke saya. Okay. Promise you. Janji. Okay, dah makan. Cepat. Mukri mana makan. Cik Naili dengan Cik Lokman ni senyap je, tak happy ke? Nangkis ke tadi? Happy? Of course lah happy. At least kita dah tak payah turun naik mahkamah lagi, betul tak? Betul? I sebenarnya memang pantang dengan jenis lelaki yang tak happy nak bagi nafkah macam tu. Sama lah. Ni, alang-alang jomlah kita lunch sama-sama. You nak belanja kita orang lunch? Why not?
Okey Mira, since Luqman nak belanja kita lunch, why not kita order yang paling mahal? Setuju? Boleh, tak ada masalah. Jom. Baby. Why suddenly tiba-tiba you dekat sini? Kenapa? Saja, rindu you, B. Don't worry, I tak kacau you pun. Ya, I know. Tapi tadi kan you tahu I dengan my family kan? Ya, I know. I happy, B. Sebab I dapat jumpa your wife. Lepas tu, I dapat tahu nama anak-anak you, Wana and Mukri. So cute, B, diorang. Baby, ini bukan caranya. Salah ni. I risau tadi tau. Okay, I'm sorry. Baby, no. Baby, no. I'm sorry, okay? Tak apa. It's okay. You pergilah spend time dengan diorang. I okay je seseorang. Lagi pada biasa seseorang. Hey, baby. Now Dini dah keluar dengan anak I. Okay? I want to spend time with you. I mean it. With you. Can I? You sure? Totally sure. Okay, I cuma rindu you. Rindu? I miss you more than you miss me. Mukri, Wana, naik dululah kita makan first. Come. Nanti kita main. Ambil tu. Nanti kita main lah. Iya, makan dulu. Nanti perut tu masuk angin. Kan bagi Mama. Abang. Biar mangkuk ni kan kotor. Tolonglah angkat. Dengan cawat sekali ni. Dah buat. Abang, awak ni pun tolonglah sikit. Jangan nak kira sangat. Awak tu asyik nak elit je. Alah, biasa lah. Waalaikumsalam. Kenapa? Awak ni pelanggan. Maaflah. Makcik ni tadi tengah marah pakcik kamu. Makcik, boleh order tak kami nak makan? Boleh sangat. Nak order apa? Mi sup satu, nasi goreng ampung, nasi goreng ayam. Mi sup je. Bang, dengar tak? Dengar. Bihun sup satu. Apa dah? Apa lagi? Nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam. Kalau tahu dalam masuk. Iyalah. Mi sup. Cepat. Okay. Awak ni bengis. Istirahat duduk comel-comel lah nak. Ni. Buat satu. Baby girl satu. Tak apa. Cakap apa tu? Terima kasih. Kejap Datang sini bercuti ke? Bercuti. Duduk area sini je. Oh, sini. Nak minum apa ni? Tak apa. Ada air sendiri. Yelah. Ini dah kapang. Mainan lawan je. Main. Baru je balik holiday. Dah kena pergi outstation. Sayang, abang pergi kejap je pun. Tak lama mana. Berapa lama? Tengoklah dalam 3 hari, 4 hari. Kenapa, sayang? Tak ada apa. Kenapa, Dek? Dia rasa tak sihat. Tak sihat? Sayang kalau dah tahu sayang tak sihat, sayang banyak-banyakkan berehat. Okey? Jangan buat kerja rumah yang berat ke apa. Itu semua biar abang yang buat. Yang penting, sayang jaga kesihatan sayang. Tengok anak-anak, jaga anak-anak. Dah cukup Alhamdulillah untuk abang. Okey? Okey. Abang dah lambat dah ni. Okey? Dah, jom. Pergi dulu. Hai. Senyum muka tu. Sayang betul okey ni. Abang rasa salah saya nak pergi jauh. Tak apa, abang cancel je. Tak payah cancel je. Jom. Betul ni. Macam okey ke abang pergi? Okey. Betul Okey dah. Apa-apa call abang. Hati-hati, jangan bawa laju. Bye. Bye, sayang. Kenapa hati aku rasa berdembar ni?
Astagfirullahaladzim.